Okey, kita dah settle semua. Ayak pun tak habis, kita bawa pakai. Kita tunggu Bro Jik dengan Yuzi siap. Kita check out, makan, gerak. Bos kita nak buang silencer pula. Okay, semua dah ready. Kita dah check out semua hotel. Jom kita cari kedai sarapan dulu, dan baru kita gerak. Okey, jom. Okey, baru jumpa kedai makan. Pagi ni kita sarapan kat sini. Setelah sarapan baru kita gerak. Nasi putih ya, tu. Daging 4 pack. Oh, padu. Okey. Ni di belakang kedai. Betul-betul dekat rel kereta api. Ni belakang kedai. Rel kereta api. Bunga ni ada. Ha? Sana aku ada. Bunga apa tu, Cik? Cik, bunga apa tu? Meluk bukan? Ha? Okey, ni di rel kereta api ya. Kita keluar belakang kedai. Oh. Okey, kita sambung balik. Minuman kena bancuh sendiri. Tu dia. Ya. Okey, yuk. Bawa baca rumah sendiri. Lubangnya. Semua ada Nescafe apa semua. Okey. Ni, kita bancuh. Buat sendiri 10 Buat baht. Buat sendiri 10 baht. Kalau suruh dia buat 15 baht. Kau boleh cakap Melayu dengan tulis sini. Nescafe 10 baht je dapat ni. RM1 je. ringgit eh. Mana? Semua 10 baht. Kat Malaysia satu ni pun dah RM1.70. Oh, ada yang RM2 pun lah. RM2 pun ada. Ni semua 10 baht. Semua 10 baht. Satu 10 baht. Okey. Okey, mari kita makan dulu ah. Ni harga dia 30 baht. Kalau penuh 40 baht. Okey. Jom kita makan dulu. Okey, lepas kita makan, kita cari stesen minyak, isi minyak apa semua. Lepas tu kita gerak. Kita ikut jalan tepi pantai, masuk sampai Bangkok. Lepas tu terus ke Pattaya. Okey, jom. Makanan sini pun okey, sedap. Boleh recommend kedai macam ni. Murah. Murah dan sedap. Okey. Jom kita gerak dulu. Tempat proses garam. Ini dia cara garam dikeringkan. Kita duk makan garam banyak sangat.
Siapa yang suka garam tu dia. Ni dia tempat dia buat garam. Lungguk tepi ni lah. Ni semua tempat buat garam lah. Sepanjang jalan ni kebanyakan tempat panggil apa, penyejatan garam. Kiri kanan sama tu. Ni depan ni pun sama. Ni garam. Tu dia. Dia kering. Dia pam air laut. Lagi kering, tolak, bungkus, jual. Depan ni garam lah. Panjang jalan kiri dan kanan tempat proses garam saja. Garam yang dah apa tu, dah kering lah tu ya. Dia jemuk lagi, lepas tu dia angkat lungguk pergi kat situ. Tu dia ada bangsai dia depan tu. Dia lungguk. Ni sepanjang jalan ni kiri kanan semua proses garam. Buat apa? Ni Ketujuh. dia kata right, santai-santai. Jalan. Kita berhenti sat. Lalu ukur garam tadi tu rasa bahang panas. Tempat biasa 7E. Kita tengok bro Yuzi hari ni tak tahu dia buat apa semalam. Aduh, kita tengok sedih. Dema tengok teman sedih. Syok sejuk angin. Syok sejuk angin. Lihat. Okey, jom kita rehat dulu, santai-santai, minum. Lagi kita gerak. Okey, kita sampai kat ni, kita rest lah. Lagi bro Andy kata pergi JT. JT apa tak apa. Ikutlah, dah follow ya. Tadi kita lalu kawasan garam. Mereka sini tanam
garam ni lah dalam sawah. Okey baik. Jom. Mari kita gerak. Okey, pro ini kita pi semut terakam. Dia. Semut terakan. Kita pi dekat JT, ambil gambar apa semua, tengok view kat situ. Lepas tu baru kita lajak ke Pattaya. Hari ni kita betul-betul santai lah. Bawa pun tak laju lah, dalam 60-70 lah. Sebab kita banyak berhenti, kita tengok sekeliling. Banyak tempat kita berhenti tengok. Kalau kita laju-laju pun sampai awal kita tak boleh tengok apa. Kurang-kurang ada dalam kita punya memori tempat yang kita dah main. Okey, lagi bro ini. Oh, pun dah letih lah ni. Bro ini pun cirit letih lah. Apa kita pelan-pelan. InsyaAllah. Okey, pelan-pelan. Koma? Okey Koma. Kena suruh suruh okey. Okey. Masuk Jom. air dah okey lah. Sebelah lagi dua. Okey, kita nak ke seberang. Rekod. Kita nak seberang sana. Motor tak boleh naik tu, jabatan tu. Tak boleh naik Tak boleh naik bro. Kita ikut undang-undang Thailand. Okey, kita tunggu dekat JT ni. Okey, nak ke seberang sana. Motor tak boleh ikut tu. Okey, jabatan tu. Kita nak ke seberang sana. Ada jabatan. Okey. Lebih kurang 20 baht. Yus, okey ya. Padu. Jadi mabuk lah rasa. Goyang. Okey. Ingat ni tu. Ni tiket Jom. Kita on the way dah ni ke seberang.